Anjali, I love you, Anjali. Cinta pertama-tama tu I love you. Anjali. Anjali. Anjali ke actually? Hari Raya, awak nak recommend apa untuk kita Usha movie ni? Saya dengan family akan tengok cerita Hindustan, Kak. Wow! Jap. Kabi Kushi Kabi Gam. Ya Allah! Great minds think alike. Hindustan 3 jam. Itu je time yang semua duduk sekali 3 jam tengok ramai-ramai. Berbunga lah hati. Berbunga-bunga yang menangis. Yeah. Memang best lah. Jom kita Usha. Jom kita Usha. Jom kita tengok ni. Oh, ni ikonik. Ni. Dia terbayang-bayang anak dia balik. Dia sampai? Nampak? Sampai. Ni. Nampak. Tu dia. Firasat seorang ibu. Ya. Rasalah rumah diorang. Nampak vibe suami. Angin tu yang saya geram tu. Saya kalau jaga makan, this is the face. Macam ni lah, sama lah. Sama. Ramai yang cakap. Tapi dahsyatlah cerita Hindustan. Raya apa pun, boleh layan tau. Boleh layan. Tak kira raya apa pun. Shah Rukh Khan good. Memang. Ni dia punya pose, dia punya. Wah. Feel tu. Dia punya feel. Kita pun ada lah seorang kat sini. Shah Rukh Khan. Han juga. Buat satu ekspresi cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama. Tunjuk kat kamera tengok. Boleh tak terus buat? Bagi soundtrack, bagi bunyi sikit. Anjali, I love you, Anjali. Cinta pertama tu I love you. Anjali. Anjali. Anjali ke actually? I love you actually. Power lah. Kau memang pelakon. Apa cerita yang Han nak kita orang Usha time-time raya ni? Han suka tengok cerita action, time-time raya. Tu rasa Wira kot. Wira sedan ke aerobag? Bukan. Kita salah buat lah Nabil. Bukan. Ala Wira yang dorang fight dekat flat tu. Ni, cerita Hairul Azrin. La ilaha illallah dah sebut dah tadi, Nabil. Jom kita tengok sikit. Jom kita kita Usha. Usha. Woi. Nampak? Ni macam tengah fight nak beli lemang. Sana, ke tepi. Banggalah tengok action kita sekarang. Dahsyatlah action kita. Dahsyat. Dorang ni memang bergaduh real speed. Real speed real speed. Oh so my sangat-sangat kagum lah. Allah sakit tekak, Allah Akbar, hilang halkum. Lama. Itulah dia cerita-cerita yang telah pun dicandangkan untuk korang Usha. Barulah meriah lain macam. So tunggu apa lagi? Jom Usha. Sambung makan. Makan. Bismillah. Tafadhal.